Maka rukun iman yang pertama, wajib beriman kepada Allah Ta'ala. Wajib kita beriman bahawasanya Allah Ta'ala itu satu zat yang wajibal wujud. Satu zat yang wajib, yang pasti ada. Lagi pula ada Tuhan itu, pastilah bersifat dengan segala sifat kamalat. Ada Tuhan itu pula, mustahil bersifat dengan sifat kekurangan. Itu beriman kepada Allah. Apa nama sifat kamalat, sifat kesempurnaan Tuhan itu? Di antaranya, sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Ngaji sifat 20, hakikat mengaji rukun iman ada. Ngaji sifat 20, mengaji rukun iman hak pertama mula-mula lagi. Bahkan kalulah antuk minu billah, beriman kepada Allah Ta'ala tak nak jawab. Percaya dengan malaikat, percaya dengan kitab, percaya dengan rasul, tak nak cek dah. Hak tu orang panggil apa tu? Hak tu nombor 2, nombor 3 dah. Modal kita hak nombor 1 tu, mengenaki Allah Ta'ala dulu. Baru nak turun pergi siapa kepada beriman kepada qada dan qadar. Nak pergi qada lagu mana? Tuai hak waktu turun hukum kita tak kenal. Siapa dia? Kenal sekadar bibir mulut je kata Allah Ta'ala tu haku. Pas sifat tu lagu mana? Tak boleh nak jawab. Kenal kat orang seorang perempuan. Perempuan nama gapo mungkin ni? Oh, nama Zainab. Zainab perempuan hak dia kenal. Rumah duk mana? Tak tahu. Anak siapa dia Zainab? Tak tahu. Duk kampung gapo Zainab? Tak tahu. Umur berapa Zainab? Tak tahu. Lama rumah dia berapa Zainab? Tak tahu. Lama telefon Zainab berapa? Tak tahu. Orang tak boleh menikah apa ke mati. Kenal Allah? Kenal. Allah. Siapa dia Allah? Tuhan. Apa mana sifat hak wajib bagi Tuhan? Tak tahu. Maka harap kita nak masuk syurga dia lagu mana? Kenal sekadar nama tak jadi. Nak kita kenal musamma tuai bagi nama. Nak kenal tuai bagi nama tu. Kadang-kadang kita dengar orang duduk mengajar, orang duduk kecek, kalau gaduhnya duduk mengaji sifat 20. Bola duduk mengaji sifat 20. Buat pening je. Oh, dia ingat kau lagu mana? Ulama beratus-ratus ulama duduk mengaji kitab sifat 20. Kalau buat rugi masa buat pening, ulama dia kari kitab buat apa? Ulama sebagai warasatul anbiya, orang hak terima satu nabi-nabi. Puak demo ning lah nak tahqiq, nak kejak, nak kemah ke akidah orang awam melalui mengaji akidah. Ngaji sungguh, ngaji orang panggil pahal sungguh sebagaimana serupa dengan orang-orang dulu dia pahal. Orang dulu pahal lagu mana bab ke Tuhan ni, kita nak pahal lagu tu. Jangan buat main-main, jangan buat main-main. Kerana rusak di antaranya umat akhir zaman akidah. Akidah. Dah ikut goyak. Jadi mana kata bila zat Tuhan tak serupa dengan zat makhluk, tak serupa lagu mana? Tak serupa kerana zat Tuhan bukan jirim. Maka zat kita makhluk jirim. Apa jirim? Tiap-tiap benda yang bertepat, tiap-tiap benda yang kena ambil tepat. Lepas tu, jirim tu pula sifat lawazim bagi jirim tu yang banyak. Bila sebut kata jirim, dia ada hak besar. Hak besar, ada hak kecil, ada hak cair putih, ada hak cair hitam. Ada jirim hak lembut, air, api, gas, jirim relatif. Ada jirim hak sepengah angin. Jirim pula adanya pendek, adanya panjang. Ada jirim tu orang panggil hak jirim, orang panggil mubasyarah, duk berepek. Tu jirim juga. Maka Tuhan tu mustahil berlaku hak sebut sana. Bila kita faham dah kata jirim tu pasal tu, mana kalau kita faham, boleh dak kita kata Tuhan duduk atas arasy. Dah lah bila sebut kata jirim, wajib bagi jirim bertepat. Bila sebut kata tepat, ada tip. Atas bawah kiri kanan depan belakang. Maka hak tu sifat bagi jirim. Maka Tuhan bukan jirim, maka Tuhan tak ambil di hak mana-mana pun. Nak kata atas tak boleh, nak kata bawah tak boleh, depan belakang tak boleh, kiri kanan tak boleh kerana ni sana tu, ni jihad sana tu. Atas bawah depan belakang kiri kanan tu orang panggil lawazim bagi jirim. Lawazim bagi jirim.